The Fat Ash ni macam biasalah, setiap kali nak berkeluar seasonal menu di The Fat Burger akan minta persetujuan peminat-peminat dulu. So hangpa layan video ni sampai habis. Jom tengok aku masak. Aku dah tengok R&D lagi menu seasonal bulan 10. Bagi hampa ngam ke tak ngam. First, our Australian beef patty macam biasa. Our premium bun, kita toast dia. Lepas kita flip Australian beef patty, kita letak cheese slice. Banyak 2 keping cheese slice. Ini kita letak caramelized onion. Kita letak teriyaki sauce sedikit di bahagian tengah. So jom let's go kita assemble burger ni. Di bahagian bawah kita letak mayo, and then kita letak iceberg lettuce. Ini dia double Australian beef patty kita akan letak dalam burger ni. Woo! Dengan caramelized onionnya. So tak cukup lagi, kita kasih banjir ini teriyaki sauce. Our top bun lady siap. Kita rasa je, kita try rasa je. Tada, tu dia. Kita rasa je. Sur ke tak sur? Bismillahirrahmanirrahim. Dah duduk dah, jangan kata aku tak duduk pula. Panas. Dia cicah dengan teriyaki sauce ni, duduk-duduk kat tepi ni kan. Masih cicah sikit. Dia tak cukup lah sauce ni. Aku nak bowl lebih sikit aku rasa ni. Nanti aku nak bagi bowl lebih sikit sebab sauce ni sedap gila. Bismillah. Padu. What do you guys think? Aku dah plan macam nak namakan dia teriyaki tank sebab dia double patty besar dengan ada sos teriyaki. Hampa setuju ke tak setuju? Aku keluarkan menu ni special untuk bulan 10 saja di The Fat Burger. Letak di ruangan komen.